Harga rumah makin hari makin naik. Duit simpanan makin hari makin susut. Tapi tuan-puan, ada satu benda je yang ikut naik sama, iaitu emas. Tuan-puan, saya masih ingat lagi masa mula-mula kerja dulu. Tengok harga rumah RM250,000. Saya fikir nanti dululah, kumpul duit dulu. Lepas 5 tahun, rumah tu dah jadi RM420,000. Tapi duit saya, tuan-puan, masih dalam ASB, dalam bank, naik sikit je, tuan-puan. Sedih ke tak sedih, tuan-puan? Realitinya, tuan-puan, harga rumah naik ikut inflasi. Nilai duit kita kalah pula dengan inflasi. Yang mana, tuan-puan, simpan duit semata-mata memang tak akan kejar harga rumah. Tapi kalau saya tukarkan sebahagian simpanan kepada bentuk emas, tuan-puan, nilainya boleh naik dan boleh kejar inflasi. Harga emas ini naik, tuan-puan, sama macam harga rumah. At least emas ini ikut naik sekali, tuan-puan. Duit kertas, tuan-puan, hanya tinggal nilai atas kertas sahaja. Jadi, tuan-puan, nak beli rumah ke? Nak kahwin ke? Atau tuan-puan nak sediakan deposit rumah yang besar? Tuan-puan, gunakanlah alat yang betul. Sebab apa, tuan-puan? Emas ini bukan sekadar simpanan, tapi ia adalah penyelamat masa depan kita.